Saya kenal seorang budak ni, gaji cuma 4,000 sebulan. Tapi 3 tahun lepas tu, dia dah beli rumah. Dan benda paling pelik, dia bukan anak orang kaya pun. Kereta biasa, kerja biasa, lifestyle pun simple je. Tapi dia ada satu mindset yang ramai orang tak ada. Setiap kali dapat gaji, dia tak fikir nak nampak kaya. Dia fikir macam mana nak bina aset. Kawan-kawan dia tukar iPhone tiap tahun. Dia pakai phone lama. Orang lain weekend shopping. Dia belajar pasal sales, personal branding dan AI. Orang lain tunggu rezeki naik. Dia upgrade skill sendiri dulu. Dan benda ni orang tak nampak. Sebab ramai ingat beli rumah perlu gaji besar. Tak semestinya. Kadang-kadang yang bezakan orang yang beli rumah atau tak bukan income, tapi habit dia lepas dapat gaji. Kalau hari ni gaji you 4,000, jangan malu mula kecil. Sebab ramai orang kaya sekarang dulunya cuma orang biasa yang disiplin lebih sikit daripada orang biasa.